Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas ruang dan peluang yang diberikan untuk bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Saya kali yang kedua datang ke Aceh, dan kali pertama sudah tertambat hati saya dengan Aceh kerana melihat masyarakatnya begitu. Saya menganggap Aceh ini masyarakatnya di kalangan orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang benar-benar ikhlas dengan Allah. Dan mereka telah dianugerahkan dengan seorang wali kota kerana keikhlasan dan perjuangannya dalam menegakkan syariat Allah. Ya, saya amat terpegun dengan pembentangannya pagi ini, bagaimana kesungguhannya sehingga dia meninggalkan kami untuk melihat satu lagi program, sama ada program itu memenuhi syariat atau tidak. Dia sanggup meninggalkan majlis hanya memastikan yang satu lagi itu mematuhi syariat ataupun tidak. Ini luar biasa. Saya enggak pernah jumpa lagi seorang wali kota yang sebegini. Mudah-mudahan Allah terus memberi kekuatan kepada beliau, dan saya juga secara pribadi telah menyatakan kepada beliau bahawa saya bersedia untuk membantu, untuk mengkoordinatorkan supaya Aceh kembali cemerlang sebagai pusat pendidikan Islam di Nusantara di ASEAN. Dari segi hukum kanun jinayat, kita akan insya-Allah dengan persetujuan Ibu Wali Kota, kita akan cadangkan tubuhkan satu institusi pendidikan kepada para pengamal undang-undang Islam, dan juga institusi tarbiyah untuk menerangkan kepada masyarakat keindahan hukum hudud itu, iaitu undang-undang Allah SWT yang mencegah. It's a preventive law. Kita dapat menggunakan kekuatan dakwah kita pergi kepada masyarakat, menerangkan kepada masyarakat, dan juga kita dapat menentang iaitu cerita tidak benar ataupun dakwah-dakwah di kalangan orientalis barat yang menggelar undang-undang kita sebagai undang-undang lapuk, ketinggalan zaman dan barbarian. Sebenarnya undang-undang kita lah yang paling adil, yang paling aman kalau benar-benar difahami. Jadi peranan kita sekarang, peranan kita, biarkan mereka kata apa yang mereka ingin katakan, kita harus ikhlas dalam memperjuangkan undang-undang hukum hudud ini. Dari dalam keikhlasan ini, apa yang kita lakukan? Kita patut menubuhkan satu institusi pendidikan untuk pengamal dan pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang, agar mereka tahu kaedah yang sebenarnya untuk melaksanakan undang-undang itu dengan adil dan saksama. Dan kesempatan yang sama, institusi tersebut boleh melatih sekalian negara di Nusantara, termasuk Malaysia, termasuk Brunei, termasuk Singapura, termasuk Thailand sekalipun, tentang keindahan undang-undang ini. Dan kita juga dapat melantik dan melatih masyarakat, membentangkan pada masyarakat Islam utamanya dan bukan Islam. Kerana kalau mereka faham sebenarnya kecantikan di bawah hukum jinayat Islam, mereka tidak akan mahu undang-undang sibil yang double standard, yang tidak adil ini. Undang-undang sibil ini melindungi yang kaya dan memusnahkan yang susah. Ya, bagi contoh telah saya bagi dalam pembentangan saya tadi. Jadi saya harap Aceh akan kembali zaman kecemerlangannya. Aceh akan dikenali, sudah dikenali di seluruh dunia dengan musibah tsunami, tetapi Aceh akan terus dikenali sebagai pusat pengembangan pendidikan dan dakwah Islam dan kanun jinayat Islam. Insya-Allah. Saya doakan Aceh terus berjaya, dan saya ingin bersama Aceh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.